Dah terkantui, pembangkang sebenarnya dah diberikan taklimat oleh Tengku Datuk Seri Zafrul berkenaan dengan kandungan manfaat perjanjian timbal balik antara kita dengan Amerika, dan semua yang hadir tu senyum dan berpuas hati. Tapi lepas tu pilih untuk pura-pura tak faham demi nak meneruskan kelangsungan politik sempit dia. Taktik politik nak alih perhatian rakyat daripada krisis yang sedang dialami oleh Perikatan Nasional. Berebut kuasa, hala tuju tak sama, tak sefahaman dalam ekonomi, cuba ditutup dengan naratif kerajaan jual kedaulatan. Hakikatnya perjanjian ni tak menggugat kedaulatan negara seperti yang dicanangkan. Malaysia masih lagi mempunyai kawalan penuh terhadap dasar perdagangan, pelaburan dan hak bumi putera. Sebenarnya dia membuktikan keupayaan negara kita memimpin ASEAN dalam masa yang sama mempertahankan kepentingan nasional di peringkat rundingan antarabangsa. Sebahagian serangan mai daripada ketakutan politik. Mereka bimbang kejayaan Malaysia memimpin ASEAN akan menaikkan imej kerajaan di peringkat dunia. 1,711 produk strategik macam sawit, getah, koko, aero angkasa, farmaceutical kekal 0% tarif. Hak tu manfaat besar yang kita terima daripada perjanjian timbal balik ni. Dalam masa yang sama kita masih lagi dapat mengekalkan 19% untuk yang lain. Kalau nak ikut perangai pembangkang mau ada 100% tarif apa kita hari ni. Jadi tak ada siapa pun jual negara. Kalau betul lah negara ni dah dijual ataupun dijajah oleh Amerika, tak payah pun dalam perjanjian tu disebut bahawa semua urusan tetap tertakluk kepada undang-undang dan peraturan Malaysia sendiri.